Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dari Rohani. Nama saya Muhammad Aiman Ihsan bin Badul Syam, 2 meter ST 08138. Pada hari ini saya akan berkongsi atau menerangkan berkenaan dengan asal-usul sejarah penubuhan bilik seni negeri Kedah yang terletak di Alor, dan juga kesan positif dan kesan negatif serta pelancongan terhadap bangunan ini. Jadi tunggu apa lagi? Let's go! Tapak warisan merujuk kepada kawasan, bangunan, monumen atau lokasi yang mempunyai nilai sejarah, budaya, seni bina dan juga identiti sesebuah masyarakat yang perlu dipelihara untuk generasi akan datang. Dalam konteks Malaysia, tapak warisan memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri negara yang terdiri daripada masyarakat, pelbagai kaum dan juga budaya. Antara kepentingan yang ada pada tapak warisan ialah ianya berfungsi sebagai medium pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, tapak warisan juga dapat dilihat melalui peranannya dalam memupuk perpaduan antara kaum. Sebagai contoh, kewujudan Balai Seni Negeri Kedah yang terkenal dengan pameran lukisan yang berseni dan juga menampilkan nilai-nilai estetika yang tinggi untuk dipertontonkan kepada pengunjung. Balai Seni Negeri Kedah merupakan salah satu bangunan warisan yang penting yang terdapat di Bandaraya Alor, Kedah. Balai Seni Negeri Kedah ini pada asalnya merupakan sebuah bangunan mahkamah yang dibina pada zaman pentadbiran kolonial. Bangunan ini kemudiannya diubah fungsi menjadi galeri seni bagi menghimpunkan karya seni hasil kreativiti anak-anak negeri Kedah. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan usaha pemeliharaan adaptif yang berjaya mengekalkan struktur warisan sambil memenuhi keperluan semasa masyarakat. Kesan positif sektor pelancongan terhadap Balai Seni Negeri Kedah ialah dapat meningkatkan ekonomi setempat. Seterusnya, ianya dapat memperkenalkan warisan sejarah dan juga budaya negeri Kedah itu sendiri, dan akhir sekali dapat menggalakkan usaha pemeliharaan bangunan warisan. Bagi kesan negatif pula, yang pertama ialah risiko kerosakan terhadap bangunan warisan. Seterusnya, ia dapat meningkatkan kos penyelenggaraan, dan akhir sekali risiko kehilangan keaslian warisan. Bersama saya, Muhammad Aidil Iman bin Muhammad Fazli untuk bahagian 3.0 Usaha Pemeliharaan. Lembaga Muzium Negeri Kedah telah melakukan satu kaedah pemeliharaan komprehensif, iaitu seiring dengan adaptive use ataupun pemeliharaan adaptif bagi mengekalkan bangunan kolonial ini. Mari kita lihat usaha fizikal yang telah mereka lakukan. Fasa pertama melibatkan konservasi besar-besaran dari tahun 2002 hingga 2007 untuk pengukuhan struktur utama. Seterusnya, pada Mei 2025, komponen tingkap berbingkai kayu dibaik pulih untuk sistem pengudaraan semula jadi. Akhir sekali, pada Disember 2025, galeri ditutup seketika bagi menaik taraf peralatan harian. Mesti ramai tertanyakan, bangunan ini dilindungi di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan kita dilarang sama sekali untuk menubuk lubang pada dindingnya. Jadi, bagaimanakah pihak muzium menggantung pameran dan lukisan untuk dipamerkan di Balai Seni Negeri Kedah ini? Pihak muzium sangat kreatif. Mereka mewujudkan sistem panel pameran atau dinding pemisah modular. Karya seni digantung pada dinding khas ini tanpa perlu menyentuh atau merosakkan struktur asal bangunan yang telah wujud pada tahun 1912. Ini adalah strategi pemeliharaan preventif yang sangat berkesan. Dari sudut pemeliharaan tidak ketara, unit pengurusan koleksi bertanggungjawab menyimpan lebih 200 karya seni bernilai jutaan ringgit, termasuk hasil tangan Datuk Ibrahim Hussein dan Hussein Enas. Bagi melindungi kanvas daripada rosak, sistem pameran berkala dilaksanakan dengan menukar tema 3 hingga 6 bulan. Kesimpulannya, usaha pemeliharaan dan pengurusan koleksi yang dilakukan secara dinamik ini memastikan Balai Seni Negeri Kedah kekal utuh sehingga kini. Seterusnya, saya menyerahkan kepada rakan kumpulan saya untuk membentangkan tentang langkah pengurusan lestari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam biru warna. Saya Nur Atira binti Osman dan nombor metrik 308190. Baiklah, yang seterusnya ialah langkah pengurusan secara lestari yang dijalankan oleh Balai Seni Negeri Kedah. Pihak Balai Seni sentiasa menjalankan penyelenggaraan bangunan seperti membaiki kebocoran bumbung, mengecat semula bangunan dan memantau
struktur bangunan supaya terus terpelihara. Walaupun bangunan ini merupakan bangunan lama, pihak muzium tetap menggunakan teknologi moden seperti lampu spotlight, penghawa dingin dan kod QR untuk memudahkan pelawat bagi mengakses maklumat serta mendapatkan pengalaman yang lebih menarik. Balai Seni turut menganjurkan program seperti bengkel seni, ceramah dan aktiviti bersama sekolah serta masyarakat setempat. Kumpulan sasaran utama Balai Seni Negeri Kedah ialah pelancong domestik, pelajar dan juga pelancong antarabangsa yang datang ke Alustar. Pihak muzium juga menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram untuk menarik minat generasi muda khususnya melalui program-program dan aktiviti yang diadakan hasil dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Hai, saya Roberto Nadawian Putih Abdul Fattah, nombor matrik 308150 akan membentangkan 6.0 iaitu cadangan strategi pemasaran Balai Seni Negeri Kedah yang mempunyai objektif dalam meningkatkan jumlah pengunjung dan menarik minat generasi muda terhadap seni serta warisan budaya Kedah, merangkumi promosi media sosial dan kumpulan sasaran, kerjasama media dan agensi pelancongan, serta acara budaya dan pelancongan warisan dan penglibatan komuniti dan teknologi digital. Cadangan strategi pemasaran Balai Seni Negeri Kedah bertujuan meningkatkan jumlah pengunjung serta menarik minat masyarakat, khususnya golongan muda terhadap seni dan warisan budaya negeri Kedah. Antara strategi yang dicadangkan ialah memperkukuhkan promosi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook bagi memperluaskan capaian maklumat kepada orang ramai. Selain itu, kerjasama dengan institusi pendidikan, agensi kerajaan dan komuniti seni perlu dipertingkatkan bagi mewujudkan lebih banyak program yang dapat menarik minat masyarakat terhadap seni dan budaya tempatan. Balai Seni Negeri Kedah memberi tumpuan kepada pelancong domestik dan pelajar sebagai kumpulan sasaran utama. Kedudukannya yang strategik di kawasan warisan Alustar membolehkan Balai Seni menjadi salah satu destinasi pilihan pelawat yang berkunjung ke lokasi bersejarah berhampiran. Program pendidikan seperti lawatan sekolah, pameran pelajar dan aktiviti seni juga membantu meningkatkan kesedaran generasi muda tentang kepentingan memelihara warisan budaya. Di samping itu, kerjasama dengan pelbagai agensi dan penggunaan media sosial juga sebagai medium promosi telah berjaya meningkatkan penglibatan golongan belia dalam aktiviti seni. Penganjuran pameran, bengkel seni dan program komuniti secara berterusan dapat memperkukuhkan hubungan antara Balai Seni dengan masyarakat setempat. Pembangunan kawasan warisan dan dataran bandar turut memberikan impak positif kepada sektor pelancongan budaya. Kawasan tersebut bukan sahaja menjadi ruang rekreasi masyarakat, malah membantu menarik lebih ramai pelancong dan merancangkan ekonomi setempat. Namun begitu, isu kebersihan dan vandalisme perlu diberi perhatian melalui langkah pemantauan dan pendidikan sivik. Dari aspek teknologi digital, Balai Seni Negeri Kedah telah mula memperkenalkan pameran maya dan penggunaan kod QR untuk memudahkan akses maklumat kepada pengunjung pada masa hadapan. Penggunaan aplikasi mudah alih, teknologi realiti maya VR dan realiti tambahan AR boleh diperluaskan bagi menjadikan pengalaman lawatan lebih interaktif dan menarik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazina Lagu Marowi, nombor matrik 308017. Hari ini saya akan membentangkan 7.0 iaitu kesimpulan. Kesimpulannya ialah Balai Seni Negeri Kedah merupakan sebuah warisan bersejarah yang penting dalam memelihara seni, budaya dan juga identiti negeri Kedah. Selain berfungsi sebagai pusat pameran seni, Balai Seni ini turut menjadi tarikan pelancongan dan juga media pendidikan kepada masyarakat. Walaupun terdapat cabaran seperti kos penyelenggaraan yang tinggi dan juga risiko kerosakan bangunan, pelbagai usaha pemeliharaan telah dilaksanakan bagi memastikan warisan ini terus terpelihara. Oleh itu, kerjasama antara pihak pengurus, kerajaan dan juga masyarakat amat penting untuk memastikan Balai Seni Negeri Kedah terus kekal sebagai khazanah warisan yang bernilai untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.